Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dami Amira dari TVPSS Sejaya 2. Hari ini kami berada di Maidan Mall Seremban 2 sempena Pesta Buku Negeri Sembilan 2025 yang berlangsung dengan penuh meriah. Program ini dianjurkan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan dengan kerjasama pelbagai agensi daripada kerajaan dan swasta. Pesta buku ini berlangsung dari 25 hingga 29 Jun yang bertempat di Maidan Mall Seremban 2. Pesta buku ini amat penting kerana ia dapat memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Assalamualaikum Puan Berdiana. Izinkan saya bertanya satu soalan. Okey. Apakah pandangan Puan Berdiana mengenai penganjuran Pesta Buku Negeri Sembilan pada tahun ini? Okey. Alhamdulillah, syukur kepada ilahi. Pada tahun ni kita nampak walaupun 2 hari pembukaan awal pada minggu ini memang dapat sambutan lah. Terutama lagi pada pelajar-pelajar sekolah, guru-guru sekolah juga banyak memberikan sokongan pada program kami pada tahun ini. Dan juga sambutan yang amat menggalakkan. Dan kita harapkan supaya program ni dapat berjalan lancar lah sehingga hari Ahad. Sebab kita dah banyak susun program-program menarik lah untuk semua yang hadir ke festival. Terima kasih Puan Berdiana sudi ditemu ramah. Semoga program ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya hari ini Puan Anita daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Baiklah Puan Anita, izinkan saya bertanya satu soalan. Apakah pandangan Puan Anita berkenaan dalam era pendigitalan ini? Bagaimanakah kerajaan negeri melihat peranan buku fizikal berbanding bahan bacaan digital? Okey. Bagi kami lah di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, kita menyokong kuat dasar pendidikan digital sekarang ini. Kalau kita nak membandingkan antara keperluan buku-buku fizikal dengan buku-buku yang berbentuk digital, kita sudah pastilah anak-anak sekarang ini lebih menggemari buku-buku yang berbentuk digital, yang mana mudah diperolehi, senang didapati melalui one touch saja, melalui handphone. Saya kira itu adalah merupakan satu medium pembacaan yang lebih mudah, dan saya percaya menggunakan platform digital itu anak-anak lebih terbuka ataupun lebih mudah untuk mendapatkan bahan bacaan. Jadi buku fizikal dengan bahan digital dia ada perbezaan, ada keseronokan yang tersendiri. Jadi kita tidak boleh menafikan untuk buku-buku fizikal itu perlu berada di pasaran untuk ramai lagi anak-anak yang mungkin lebih menggemari buku-buku lebih-lebih adik-adik kita yang kecil itu.
So antara buku fizikal dan juga buku yang ataupun bahan pembacaan yang melalui digital tu sebenarnya sama-sama perlu naik untuk kita sama-sama membangunkan budaya membaca dalam kalangan anak-anak. Terima kasih Puan Anita kerana sudi ditemu ramah. Semoga Pesta Buku ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat yang lain. Betul, Terima betul. kasih. Demikianlah laporan kami sempena Pesta Buku Negeri Sembilan 2025. Semoga program ini dapat menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Saya Damia Amira melaporkan untuk TV PSS Sejaya 2. Sekian, terima kasih dan salam literasi.